5 sebab kenapa anda kena mulakan bisnes Tuan Wow. Especially anda yang mencari peluang untuk tambah pendapatan. Saya bagi tahu, ini adalah bisnes yang terbaik untuk anda mulakan. Yang pertama, modal dia sangat kecil guys. Modal dia hanya RM20 je untuk anda start. Jadi bila modal kecil, risiko dia pun kecil lah. Tak ada istilah yang anda akan rugi besar. Inilah bisnes paling relax sekali untuk anda nak mulakan. Untung kecil-kecil tapi dia tak akan rugi punya. Yang kedua, handphone ni adalah barang keperluan. Semua orang pakai handphone guys. Dalam handphone dah tentu-tentulah mesti ada SIM card. Dekat dalam Malaysia saja ada 42 juta pengguna SIM card yang aktif. Nak tahu tak berapa pengguna SIM card Tuan Wow? Hanya ada 2 juta saja. Jadi ada 40 juta lagi market dekat luar sana yang belum guna SIM card Tuan Wow. Jadi market kita sangat besar guys. Nombor 3, income yang kita akan dapat bukan sekali tapi berkali-kali tiap-tiap bulan. Ini saya buka portal saya tunjukkan orang top up guys. Boleh dikatakan hari-hari mesti ada orang top up. Bila ada orang top up, maka company akan bayar saya commission. Jadi cuba korang fikir, mana ada orang top up sekali je? Tiap-tiap bulan mesti akan top up sebab kita nak guna handphone kan. Jadi bila tiap-tiap kali dia top up, tiap-tiap kali Tuan Wow bayar kita commission. Kita bukan dapat sekali, kita dapat berkali-kali daripada satu pelanggan tersebut. Bayangkanlah mereka guna handphone selama 10 tahun. Maka tiap-tiap bulan kita dapat commission selama 10 tahun. Nombor 4, bisnes ini kita bebas masa. Kita tak terikat dengan orang, santai. Pelanggan kita nak top up, boleh top up di mana-mana. Online banking ke, dekat kedai ke. Asalkan dia top up je, kita tak pasal-pasal dapat commission. Ibaratnya semua kedai-kedai yang menjual top up kedai kita, dia tak payah top up dengan kita. Kita tak terikat dengan customer babe. Freedom. Nombor 5, produk kita sangat unik dan sistem support kita padu babe. SIM card Tuan Wow ni, dia bukan macam SIM card yang kita pakai tu. Dia sangat berbeza. SIM card yang kita pakai, tiap-tiap bulan kita bayar, kita dapat call dan juga internet. Tuan Wow pun dia sama juga. Tiap-tiap bulan kita bayar yang sama, kita dapat call dan juga kita dapat internet. Dia pun ada internet 5G, data sampai beratus gig, call pun dia dapat unlimited juga. Sama. Tapi lebihnya Tuan Wow ni, dia bagi kita extra value. Apa value ni? Yang pertama, kita diberi perlindungan takaful sehingga RM50,000 takaful kemalangan. Plus lagi dengan hibah, dia bagi kita lagi RM4,000. Percuma guys, tak payah bayar caruman setiap bulan asalkan kita guna je SIM card Tuan Wow ni. Nombor 2, setiap kali kita top up, kita diberikan voucher point. Point tu kita boleh kumpul dan kita boleh tebus balik point tu kepada cashback. Cashback tu akan masuk dalam Touch 'n Go e-wallet kita. Kita boleh berbelanja semula guys. Dan data-data yang kita guna kalau tak habis, dia akan bawa ke depan, dia akan carry forward. Jadi data kita tu berlambak unlimited. Sebab tu saya cakap SIM card Tuan Wow ni dia unik. Jadi dengan keunikan dia tu, kita berbeza dengan SIM card lain dan tentulah senang kita nak ajak orang pakai SIM card ni. Nak kekalkan nombor lama pun boleh, tak ada masalah. Untuk mulakan bisnes ni pula, support system dia memang power. Kita ada group support yang aktif. Apa saja anda tanya dalam group tu, memang akan ada admin yang bantu. Training boleh dikatakan hampir setiap hari. Bahan marketing, bahan iklan pun kita bagi free. Jadi untuk anda yang memang tak tahu nak buat bisnes, tak ada pengalaman, anda tak payah fikir sebab bahan iklan pun kita dah bagi. Kerja anda copy paste je. Kita juga ada bagi satu link untuk anda share saja. Jadi bila mereka masuk, mereka akan dapat penerangan tentang SIM card Tuan Wow ni. Jadi anda tak payah susah-susah nak explain kepada customer. Power tak? So macam mana? Apa lagi yang korang tunggu? Start je sekarang. Join sesi penerangan saya. Percuma saja anda dengar, kemudian anda nilaikan. Kalau kita tak ambil peluang dalam bisnes ni, kita tetap juga kena bayar handphone kita tiap-tiap bulan. Jadi apa salahnya kita ambil peluang? Betul?